Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasyadid lisani wa mibani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa fahamna Sulaiman bilan adayna wa qadana musaqqalun Dawud al-jibal sallallahu ya Rabb Sulaiman wa rahimahullah wa Musa wa sallallahu alaihi wasallam. أخرجنا من الظلمات إلى النور وارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم نور قلوبنا بنور الكتاب وأحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. Sekali terima terbilang yang pasal kesulitan tentang guru bantuan dan rumahnya di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini kita bersama-sama ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai penghuni rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, mudah-mudahan kita berkah bersama-sama sehingga akhir hayat kita, dan jangan jadikan kita sebagai tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kan penghuni dengan tetamu. Yang kalau penghuni ini kita kekal rumah kita, duduk rumah bila-bila masa kita, asal waktu kita dah ada dah. Tapi kalau jadi tetamu ni, macam mana tahu rumah kita, takkan sepanjang masa datang kan, tetamu sesekali. Sebab itu kita jangan sekali datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti jadi penghuni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk teruskan lagi bacaan ataupun dalam bacaan tentang rukun-rukun solat. Dan masih dalam rukun solat pada segi yang lepas kita telah mengambil tentangnya, dan pada malam ini kita sambung tentang rukun solat yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Ya, dinamakan takbiratul ihram ini ataupun takbir yang mengharamkan. Ya, takbir yang mengharamkan kerana setelah mengucap takbir Allahu Akbar, ia menjadi sebab diharamkan kepada kita sesuatu yang sebelumnya halal. Apa dia? Makan. Makan halal, tapi bila kita nak Allahu Akbar takbiratul ihram, maka yang lain itu haram. Minum, ya, pun haram. Ataupun bercakap, ataupun berkecil, kecil Minang kata orang lain. Tak kira cakap apa, ya, bercakap-cakap dalam sembahyang, cakap bahasa selain daripada bahasa Arab, maka ketika itu diharamkan. Ya. Jadi dalam kitab risalah ketetapan Majlis Musyawarah Ulama se-Malaya yang diadakan di Pulau Pinang, di Kepala Batas, ya, setelah merujuk kepada kitab
An-Nihayah Al-Tuhfah Al-Muhazzab dan juga Al-Mughni dan lain-lain mazhab Imam Asy-Syafi'i disebut sunat bertalaffuz, ya, niat sebelum kita takbiratul ihram untuk kita sebutkan dulu untuk menolong hati kita ni untuk lebih tetap ketika kita nak menunaikan solat. Itu. Yang keduanya apabila kita bertalaffuz, apa bertalaffuz ni? Usalli fardhu maghrib salasa raka'atin, ada imam ke, ada al-makmum ke, ada ambillah ta'ala ke, dia dapat menjauh kita dari waswas. Ya, itu tujuan kita niat, melafazkan niat, ya, memelihara kaul, ya, ataupun pendapat yang mengatakan wajib bertalaffuz, walaupun kita dalam mazhab as-sun apa mazhab Syafi'i ini adalah sunat, ya, dan dia juga diambil kias daripada kita mengerjakan haji, niat haji seperti riwayat dalam Ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan dari Anas, ya, pada hadis yang lepas. Jadi untuk melafazkan atau menyebut Allahu Akbar, ini selalu saya tanya dulu dengan murid-murid saya. Ada juga yang murid pakai juga lah. Bila ditanya mana yang wajib antara angkat tangan Allahu Akbar dengan lafaz itu, ada yang pakai itu menung lah. Tapi yang anak-anak murid yang sekolah rendah ni kita yang angkat tangan, Ustaz, ya, angkat tangan tu, ya, dia kata macam tu, ya. Jadi yalah, kalau budak-budak, ya, anak-anak kita tak faham, okey lagi lah. Tapi yang anak-anak 40 tahun ke 50 tahun tak faham lah, supaya ya. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud dalam hadis Al-Musib, iaitu Rasulullah mengajar seorang sahabat yang tak sempurna solat dia, ya. Apa kata Rasulullah? Iza kuntum ila salati fakabbir, ya, ketika kamu ingin mendirikan solat maka bertakbirlah, ya, ya, bertakbirlah. Dan miftahu solat at-tuhur, kunci, ya, pembuka solat itu ialah kebersihan, wudu dan sebagainya. Wa tahrimuha at-takbir, ya, dan mengharamkannya adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim, dan menghalalkannya ialah salam. Salam yang pertama tu assalamualaikum, nak makan ke nak minum, pulang, nak munyah ke apa. Tapi semasa kita dalam takbiratul ihram tadi, benda yang halal jadi haram, ya. Jadi ketika mengucapkan takbiratul ihram, kedua tangan akan diangkat dengan cara tapak tangan selari dengan bahu. Ya. Ada orang gini, ada orang bawah, ya. Itulah kadang-kadang orang lelaki macam sembahyang orang perempuan, ya, orang perempuan dia ini lah. Ada juga orang perempuan dia telefon terangkat, ya, orang lelaki ni bawah tuping telinga, ya. Ini sunat, angkat tangan tu sunat. Ini macam-macam lah orang, ya. Sebab tu apabila kita angkat tangan Allahu Akbar, ya, kita ni surrender. Tanda tangan, angkat tangan itu kita surrender dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sebagai hamba dia, ya. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua jari selari dengan kuping telinga kita. Itu dalam sunnah
yang disebut dalam kitab ini. Ya, jangan ada yang macam perempuan. Perempuan memanglah disuruh kepit. Sebab itu ada baru ni saya tegur hamba Allah. Saya suka menegur dia. Sebab tu kita nak tengok sembahyang tu dia duduk depan, dia tak duduk belakang. Sop depan, sebab tak nampak. Kalau sop belakang ni macam-macam gaya. Kita nampak tak tegur tak boleh. Kadang-kadang sampai berhari-hari tengok, tak boleh jadi. Contoh dia sujud, orang lelaki tu empat, orang perempuan himpit. Ini lelaki himpit. Perempuan pula kita tengok, mengepak tangannya. Itu kesilapan juga. Nanti kita masih teruskan yang takbiratul ihram ini. Kemudian turunkan kedua tangannya terletak di bawah dada. Bawah dada. Kena bangun pada tu. Bawah dada. Ini apa? Titik. Dada. Bawah dada. Bawah dada. Atas pusat. Atas pusat. Kemudian turunkan dengan menggenggam tapak tangan kanan ke pergelangan tangan kiri. Genggam. Ada ulama bagi macam almarhum Sa'ad Bahru, dia letak macam ni. Dua jari. Dua jari. Ya. Itu kalau almarhum pak mertua saya pun tak pernah tengok. Tapi mak mertua saya begitu macam tu letak. Bukan dekat pusat, bukan dekat atas telur. Temanlah. Kita tengok jemaah tabligh kan sini pegang macam telur lagi. Saya cakap terang je, bukan saya nak memecah tak. Ya. Letak kemudian di tepi sikit. Dada di tempat jantung. Kata ulama sufi nak khusyuk letak di tepi sikit, bukan tengah-tengah. Tepi. Tekan sikit. Ya, tekan sikit supaya kita menjadi khusyuk. Itu ulama sufi cakap. Bukan dekat tengah atas perut, ya, bukan duduk pusat kita, ya. Tapi itu semua adalah cabang. Jangan jadi nanti sembahyang kamu tak sah. Bukan. Tak angkat tangan, tak letak tangan pun begini, lepas tangan pun sah. Ya. Tak ada tangan macam mana? Itu lagi. Itu lah. Tak ada tangan. Soal apa tu dulu? Tak ada tangan, tak payah letak. Nak angkat pun tak boleh, macam mana? Ya tak? Itu dia. Kerana letak di pergelangan tangan kiri. Ada juga saya jumpa tuan-tuan. Dia mentafsirkan letak di atas tangan kiri dia buat begini. Ini pun satu hal. Selambung bodoh semua ya. Ini jumpa. Sebabnya saya tak nak duduk. Kalau boleh nak duduk sok depan, saya tak nak duduk belakang. Macam-macam jumpa. Tak jumpa kan salah tak. Yang keduanya kita selalu minta maaf. Masuk saya kadang-kadang pakai baju bertulis kat belakang. Makruh kan? Orang duduk belakang tengok Liverpool, MU. Lagi apa lagi dibaca tu. Ibadah korban masjid dan sekian. Itu semua. Ya, jadi kalau kita pakai baju yang bertulis, duduk belakang balik, sosok belakang. Ataupun carilah apa kain boleh tutup supaya orang tak baca. Mata kita lihat. Bukan tengok. Ya, sebab kiblat kita ni ada 3. Kiblat mata pandang tempat sujud. Kiblat dada menghadap kiblat. Kiblat hati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi itu. Tu kita nasihatlah kalau ada orang pakai baju yang bertulis tu, nasihatkanlah. Tak kenal. Janganlah tanpa bagi tahu itu.
Baik. Dalam perkara meletakkan tangan selepas takbiratul ihram, dalam syarah Al-Muhazzab dan juga syarah Al-Wasit disebutkan bahawa pendapat muktamad, mana yang dipegang, ya, yang dipegang bukan pegang tangan tu, yang kita mana kita anutilah dipegang tu. Dalam mazhab Syafi'i, ya, tangan kanan menggenggam tangan kiri, ya, diturunkan ke bawah dada di atas pusat. Itu mazhab Syafi'i. Ya, serentak apabila kita selesai takbiratul ihram. Dan sebagaimana dalam niat yang lepas, dalam kalimah Allah hingga akbar hingga ra, alif lam lam ha alif kabar, maknanya tuan-tuan, ya, dalam kalimah itulah lintasan niat kita. Jangan lepas ataupun sebelum huruf alif. Faham? Saya tulis buat dah gampang pula tu. Ya. Lain kali kita tengok pakai baju senang. Ya. Mana dalam kalimah Allahu Akbar, sebab itu ada orang nak masukkan niat itu susah. Jadi dia Allah panjang. Ya. Jangan dikata Allahu Akbar. Aduh, batal. Menambah huruf alif. Macam orang azan tak? Allahu Akbar. Saya pernah selalu tunggu juga. Bila tempat saya pun bila, ya, ada yang baru belajar jadi Bilal dah pencen. Ya, dululah. Ya, bila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tak suara tapi salah. Ya, apa maknanya? Gendang besar. Ya, gendang besar. Itu silap, baris silap, penambahan alif ataupun pengurangan huruf mat, ya, maka dia akan berubah mat. Itu yang berdepan. Ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahawa tangan kanan menggenggam tangan kiri, diturunkan ke bawah dada. Bawah dada ada uang. Tak ada. Ya? Dia tengok dia sembahyang. Allahu Akbar. Ada kat sini macam tu. Ya. Itu saya tak tahu mana, tapi kalau kita pergi lancung ke ataupun pergi buat umrah, kita akan jumpa kat dada dan sebagainya. Dekat sini pun dulu ada. Ya. Dekat masjid kita pun dulu ada letak di atas dadunya. Itu kat dada. Ya. Jadi itu pun perkara kurnia cepat. Ya, dia tak, kata orang tu, tak membatalkan solat. Ya. Maknanya apabila dia meletakkan Allahu Akbar serentak, akbar tu serentak dengan meletakkan tangan di bawah dada. Bukan Allahu Akbar, ataupun Allahu Akbar tak selesai dengan tak serentak. Itu. Artinya dalam adab dia, makna serentak dengan perkataan Allahu Akbar tadi. Ya. Pendapat ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tanqih, Tahqiq dan juga Majmu'. Dan cara ini telah disebut dalam 20 buah hadis yang diriwayatkan oleh 18 orang para sahabat dan juga tabi'in. Maknanya meletakkan melakukan takbiratul ihram dan meletakkan tangan itu serentak. Dan bagi orang-orang yang
tidak boleh mengucapkan, ya, hendaklah belajar walaupun terpaksa melalui perjalanan yang jauh. Oleh tuan-tuan, takbiratul ihram itu bagaimana yang saya sebut dulu adalah rukun qauli. Ini pun saya jumpa minggu lepas, saya tegur dia, tuan-tuan, kau ni sembahyang macam mana? Umur dah pencet. Dah pencet. Bila kita ngaji kau keluar. Tak nak belajar, lekeh lah kalau tu air. Belajar apa tu air. Kan? Ya. Bila dia sembahyang, duduk sebelah tak dengar. Dia takbiratul ihram pun tak dengar. Ya. Apatah lagi baca Fatihah. Takbir intikal pun bertukaran ke daripada beri tegak ke rukuk pun tak dengar. Sebab itu dalam rukun qauli ini, yang pertama takbiratul ihram mesti kita dengar, telinga gitu. Ya. Wajib. Kalau kita sendiri tak dengar apa yang kita sebut, maka sembahyang kita tak sah. Jangan sengak. Ya. Duduk sebelah dan baca Fatihah lagi tak dengar. Ya. Takbir pun tak dengar, Fatihah tak. Sebutkan dulu, ada berapa rukun qauli? Takbiratul ihram, Fatihah, baca tahiyat akhir, selawat atas Nabi, dan salam. Mesti dengar, telinga kita dengar. Yang tak bolehnya kalau mengganggu orang lain. Itu wajib kita dengar. Kalau sebelah dengar, harus. Kalau orang yang ketiga dengar, makruh. Kalau orang yang keempat, termasuk imam dengar, haram. Imam dengar membaca surah, dia pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam tersapu-sapu. Dia nak dengar mereka baca. Jadi ini tuan-tuan kena jaga. Ya? Jangan baca bismillah. Kamu jelas. Itu bisik-bisik tak bisik apa betul. Jadi orang yang tidak boleh mengucapkan takbiratul ihram mesti belajar. Ya. Ya. Walaupun jauh, macam jauh pergi kita nak pergi haji, mesti belajar. Ya. Ini kita dekat tapi kita nak belajar itu pulanglah. Ya. Itu dalam satu dalil daripada hadis Nabi daripada Huwail bin Hajar berkata, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadayhi al-yusra ala fadli." Aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan di bawah dadanya. Ini hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, dan juga Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dalam sahihnya. Maknanya hadis sahih. Ya. Sebab itu fuqaha, ya, orang-orang fiqh Syafi'iyah berkata yang dimasukkan dengan dada ialah penghujungnya. Ini penghujung bawah. Ya. Maka jadilah tangan di bawah dada sebagai perbandingan ataupun qarinah, ya, dalam riwayat tahta sadrihi, bawah dada dia. Ya. Dan Imam Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, meletakkan di bawah dadanya dan di atas pusatnya. Inilah mazhab kita yang masyhur dan itulah pendapat jumhur ataupun ulama yang terbanyak, jumhur ulama. Ya. Dalam pendapat Imam Hanafi dan imam lainnya adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusat. Imam Hanafi bawah pusat.
Menurut Imam Malik boleh meletak antara kedua tangan di bawah dada atau melepaskan ke bawah terus. Dan ini pendapat jumhur dalam mazhabnya dan masyhur di sisi mereka. Maknanya dia tak pegang pun, macam orang kalau kita tengok dekat Mekah kan, ada yang tak angkat, tak letak tangan pun sembahyang. Tak letak di atas dan bawah dada, di atas pusat ke bawah pusat ke, dia tak letak. Dia terus dia. Ya. Jadi dari dalam penjelasan Imam Nawawi ini dipahami bahawa pendapat jumhur adalah meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusat. Yang ulama sufi diletakkan tepi sikit dekat jantung, letakkan supaya dia di antara salah satu nak khusyuk solat. Ya. Jadi Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam Fiqh A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah mengatakan disunatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat atau di atas pusatnya. Dan ini adalah sunat dengan ittifaq sepakat tiga daripada a'immah mazhab. Ulama Malikiyah berkata ia adalah mamdud, digalakkan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sah takbiratul ihram, ya, nanti kita akan jelaskan, ya, dalam kitab yang tajuk khusus, ya, akan datang nanti kita juga syarat sah takbiratul ihram dan dalam beberapa kitab yang lain, ya. Jadi itu di antara takbiratul ihram, tuan-tuan, yang perkataan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, bukan tangan yang kita angkat. Ini adalah tanda isyarat kita, ya, yang kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu tuan. Yang kedua, berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat satu. Ini pun topik yang kadang-kadang panas juga, ya. Panas juga topik ini, ya. Tapi sebelum itu saya nak sebut tadi, kenapa, ya, kita wajib, ya, wajib menyebut takbiratul ihram itu dalam bahasa Arab. Sebab itulah, ya, ada juga orang berpendapat bahawa kalau tak wajib, boleh tak bahasa yang lain. Ada yang kata boleh. Dia ambil contoh selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, maka kita berselawat ke atas Nabi dengan Nabi Muhammad SAW. Itu dia contoh, ya. Tapi ini tak boleh, tuan-tuan, ya. Imam Syafi'i kita meletakkan bahawa mesti dengan perkataan Allah Akbar. Dan tadi saya sebut meletakkan di sebelah kiri sedikit. Boleh tuan-tuan tengok dalam kitab Syekh Al-Bujairimi A'la Al-Khatib ataupun Al-Inanah Al-Talibin, dan juga Tuhfah Al-Habib. Banyak lagi kitab yang menyebutkan meletakkan sebelah kiri. Baik. Yang ketiga, sebagaimana disebut tadi, rukun solat yang ketiga ialah berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Ya. Maknanya berdiri betul pada solat fardu, berdiri dengan cara meluruskan tulang kita. Kalau kita berdiri tegak, orang yang memang boleh berdiri tegaklah. Janganlah kita jatuh duduk. Kecuali orang itu lah memang bengkok, jalan pun bengkok. Ini kita berdiri memang boleh jalan laju, tapi bila sembahyang Allah nak khusyuk betul-betul.
Ya, berdiri tegak. Ya, nah itu mana kita berdiri tegak. Ya, caranya meluruskan tulang belakang kita walaupun bersandar kepada satu seperti tembok. Nah, ini kalau tembok berdiri tembok tu, kalau bersandar tu hukumnya makruh lah. Hukumnya makruh. Ya, maknanya tuan-tuan, solat fardu ini bermaksud di sinilah termasuk solat fardu yang dilakukan dalam waktu dia, adaan, ya, ataupun qada, ataupun fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Solat jenazah. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Periharalah kamu segala khasnya solat wusta. Dalam solat wusta ni disebut apa? Solat waktu asar wusta. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh pengharapan. Dan juga dalam satu hadis Nabi SAW, aku pernah jadi daripada Imran bin Husain, dia berkata, aku pernah terkena penyakit buasi. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara menunaikan solat ketika dia buasi. Lalu baginda bersabda, solatlah berdiri. Ya, jika kamu tidak mampu maka duduk. Ni ada perbahasan kalau kamu duduk terus. Ya. Jika kamu tak mampu, solatlah di atas rusuk, mengiring sebelah kanan rusuk. Mengiring baring. Jangan tidur. Ini tak dapat mengiring, tidur. Imam Nawawi menambah, fa illam tastati fa mustalqiyan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Maka jika kamu tak mampu, maka berbalinglah. Allah Taala tidak membebankan seorang melainkan mengikut kemampuannya. Ini dalam hadis riwayat Imam Daud, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Dan para ulama sepakat tentang berdiri betul dalam solat fardu. Ini kita kena mampu berdiri, hendaklah berdiri. Ya. Kemudian sunat kita tunduk sedikit kepala. Bukan bongkok itu nak tengok ke bawah tanda kita khusyuk, tidak. Kita sunat tunduk kepala, melihat tempat sujud, mata kita melihat tempat sujud. Sebab saya sebut tadi kiblat sebelum ini, kiblat itu ada 3. Kiblat mata, kiblat dada, kiblat hati. Ya, melihat tempat sujud ketika berdiri sebagai tanda kita orang yang beradab. Yang beradab berdiri di samping lebih dekat untuk mendapatkan khusyuk kita. Ya, sebab itu kita kena solat ni. Walau macam mana kita cuba dilalaikan religius kita, kembali khusyuk. Ingat apa yang kita baca. Solat itu tuan-tuan, bukan kita nak menyempurnakan rukun saja, tapi solat itu kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti dalam surah Al-Fatihah saya akan bagi apa yang Allah katakan dengan kita apabila kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Allah cakap apa? Sebab itu solat ini bukan menyempurnakan rukun itu saja, ya. Tetapi solat itu kita sedang berbicara, yang besarnya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita sebenarnya Allah baru syuklah dah tu. Sebab nak letakkan niat syuk. Tapi dah Allahu Akbar, Allahu baru kita sudah mula bertinggal. Ya. Tadi letak situ mana? Bila pula situ. Semua ingat. Tadi rumah besar. Balik jam macam-macam lah. Semua ingat.
Jadi kita kembali balik, usaha balik untuk khusyuk. Sekurang-kurangnya kata ulama, paling tidak paling cikai pun kata dia, kita hafal ataupun kita tahu makna apa yang kita ucapkan. Itu baru tidak, ya, baru kita dapat khusyuk. Ya, maknanya apabila kita melihat tempat sujud, solat rukun sunat, kecuali jika berada di depan Kaabah. Orang yang rajin pergi umrah ke Mekah, dia solat depan Kaabah, jangan duduk, tengok Kaabah. Ya, tengok Kaabah. Ya, mengucap illallah. Dalam dua keadaan ini, sunat melihat Kaabah dan sunat melihat jari telunjuk. Ya, apabila kita melihat itu, maknanya kalau kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah, kita sunat melihat telunjuk kita. Di situ. Ya. Baik. Dalam kita melaksanakan rukun yang ketiga ini, berdiri tegak ini, ya, dan satu pendapat yang muktamad ialah jika seorang yang memerlukan seseorang bantuan yang akan menolongnya secara terus menerus untuk mendirikan solat dalam fardu, maka dia tak wajib. Nak kena pegang supaya tegak. Awak dah bengkok, ataupun dia tak berdiri, tak mampu nak berdiri, ya, maka dia boleh solat dulu. Lutut dah tegak, gigil lah, imam baca Fatihah pun dah bergoyang dah, maka dia boleh duduk. Tapi mula-mula kena berdiri, macam orang sembahyang atas kursi. Jangan terus duduk atas kursi. Kalau dia memang tak boleh, maka dia boleh duduk. Ya, sebab sah solat tadi sambil duduk, sambil berbaring, ya, untuk solat sunat, ya, walaupun mampu berdiri, tetapi tidak boleh terletak. Cuma kita dalam solat sunat, kalau kita mampu berdiri, kita sembahyang duduk, boleh, tapi dapat separuh pahala. Ulama kata dapat pahala separuh. Ya. Baik. Jadi cara solat jika tidak mampu berdiri, tak mampu berdiri, maknanya pertama tuan-tuan, apabila tak mampu berdiri, dengan sedikit condong, contohnya bersandar dinding ataupun bertongkat pun boleh. Dia tak mampu nak berdiri, tak kuat, maka dia bersandar dekat dinding macam dia tak tiang. Ya. Yang kedua, jika tak mampu, dia duduk. Sama duduk bersila ataupun duduk atas kursi. Yang paling afdal adalah duduk iftiras, macam duduk tahiyat, ya, ataupun kemudian duduk tarabbu, ya, kemudian tawarruk. Itu duduk tiga-tiga boleh. Duduk bersila, duduk iftiras macam duduk atas tahiyat awal. Itu jika dia tak mampu, boleh berduduk. Kalau dia mampu, tuan-tuan, saya tengok ada satu jemaah tak suruh orang, ada juga dalam masjid. Kalau saya tahu asal dia ada. Bila dia sembahyang sunat, dia sembahyang dan kursi. Tapi bila wajib, dia boleh sujud, ya, boleh duduk antara dua sujud. Dia macam mana? Bila duduk, Allahu Akbar, rukuk macam tu, sujud lagi macam tu. Dia tengok dia punya perbuatan pun tak ada kemahiran. Pernah ditegur lah, dia kata ustaz dia boleh, kata boleh, ulama rugi tuan-tuan. Kita boleh sujud, jangan, walaupun kita boleh duduk atas kursi, kita
kita duduk mesti sujud. Jangan tinggalkan sujud yang itu. Kecuali kita memang tak mampu. Tangan, buat kata siapa tadi, tangan tak ada. Tak boleh nak sujud. Maka yang ketiga, jika tak mampu berbaring, yang paling afdal ialah berada di ujung sebelah kanan, mengiring sebelah kanan. Dan jika tak mampu, terlentang. Macam mana terlentang? Macam jenazah yang belum dimandikan. Menghadap kaki, menghadap kiblat, kepala tu tinggikan sikit. Ketika rukuk, isyarat kepala. Ketika sujud, lagi tunduk, menggerakkan kepala. Kalau dia terlentang, dia mampu angkat tangan, tangan. Takbir Allahu Akbar, dia mampu. Tak mampu, gerak kepala. Tak mampu mengisyaratkan dan menggerakkan kepala dengan kedipan mata. Kepala pun tak mampu. Kalau tak mampu juga, yang kelima, keenam, dengan hati. Kalau dengan hati pun tak mampu, mati. Itu dia tuan-tuan. Jadi sekali itu untuk malam ni, ya. Orang pada maaf sebab kita ada surat agung pembentangan masjid. InsyaAllah kita akan sambung. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan. Berikan segala. Jadi kita akan sebutkan harap dan suratul asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus salihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.